Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk dapatkan nombor PIN M2U sementara melalui ATM Maybank. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Anda boleh pergi ke mana-mana sahaja mesin ATM Maybank yang berdekatan dengan anda. Dan di mesin ATM macam biasa, anda perlu masukkan kad debit ataupun kad ATM anda di slot yang disediakan. Lepas tu, kita tunggu sebentar kad anda sedang disahkan dan akan keluar skrin pilih bahasa. So, kita pilih bahasa Malaysia dan kemudian sila masukkan 6 digit nombor PIN kad ATM anda di sini. Lepas tu, yang ini anda klik je pada teruskan dan kemudian akan keluar paparan menu utama. So, di paparan menu utama ini, anda pilih je bahagian Maybank to You Phone Banking ATM SMS Alert ini. Seterusnya, di bahagian ini, anda klik je pada bahagian tetapkan PIN M2U sementara ini untuk dapatkan nombor PIN sementara anda. Dan kemudian akan keluar paparan amaran ini. So, di sini please take note yang anda diminta untuk jangan kongsikan PIN M2U sementara ini ya bagi melindungi akaun Maybank to You anda. Okey, anda klik je pada teruskan ini. So, tunggu sebentar dan kemudian akan keluar paparan sila tetapkan PIN M2U sementara 6 digit ini. So, di sini anda perlu ciptakan sendiri 6 digit nombor PIN M2U sementara anda. Anda boleh ciptakan apa-apa nombor sahaja bagi 6 digit nombor PIN M2U sementara anda. Okey? Lepas dah siap ciptakan nombor PIN anda, sila tunggu sebentar dan kemudian anda diminta untuk masukkan semula nombor PIN M2U sementara yang anda ciptakan tadi sekali lagi bagi tujuan pengesahan. Lepas tu sila tunggu sebentar dan kemudian akan keluar paparan ini dengan status dekat sini dia beritahu anda telah berjaya menetapkan PIN M2U sementara 6 digit anda. Dan perlu diingatkan PIN M2U sementara ini hanya sah selama 48 jam sahaja. Jadi jika anda tidak sempat menggunakan nombor PIN ini dalam tempoh masa 48 jam, anda perlu ulang semula langkah-langkah tadi. Okey, so senangkan caranya untuk dapatkan nombor PIN sementara MAE Maybank. So jadi setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.